Baru bangun tidur. Weh, dah mula dah weh. Cepat, laju lagi. Ish, mana boleh. Sekarang polis tahan. Kau ni risau sangat. Mana ada polis malam-malam ni? Apa? Alah, tak apa-apa. Kau biasa je, Sen. Aku dah agak dah. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Cakap. Saya kurang pasti. Kamu tak pakai tali pinggang geledah. Dah, cik. Apa kau, cik? Tengok. Bukan kamu. Yang kat belakang tu. Tapi, belum berkuat kuasa lagi, cik. Dah. Kan dah 1 bulan ni. Tapi cik, ini kereta bapak dia. Kereta lama ni. Betul. Kalau sebelum tahun 95, dikecualikan. Betul? Betul. Ini kereta baru lah. Kan bapak kau baru beli kan? Ya, Astagfirullah. Apa? Betul lah. Bayar je lah. Berapa kena ni, cik? 300. Tak apa, cik, tak apa. Saya pakai sekarang, Pakailah. Saman tetap saman. Cik, saya macam mana, cik? Orang keempat dikecualikan. Nah. Tak pula. Saya yang kena zaman. Bukan mereka. Ini tanggungjawab mandu, bukan penumpang. Betul. Lah, kau tak ingatkan kita orang tadi. Tapi cik, mereka dah lebih 17 tahun. Dah, jalan. Selamat tahun baru. Hasno, kenapa kau tak kena zaman? Aku kan orang keempat. Mana Haji? Ismail punya pasal. Tahu tadi kan tak naik kereta kau. Turun sekarang. Jangan ambil budak. Patuhi undang-undang. Cakap. Nasib baik kawan-kawan saya kena bayar. Kalau tak, habis duit saya. Tapi, ini bukan pasal saman. Undang-undang adalah untuk keselamatan. Hargai nyawa anda. Tali pinggang keledar bukan sekadar hiasan, tapi untuk digunakan. Ingat,